Okey, untuk soalan ni secara generalnya agak susah sikit lah kita nak detect jika ada orang lain menggunakan data peribadi kita. Tapi ada beberapa website yang kita boleh check kalau berlakunya data breach terhadap number phone kita ataupun email kita. Okey, ni salah satu website untuk kita nak check email dan juga nombor phone kita adakah pernah terkena data breach. Okey, untuk yang first ni saya akan masukkan dulu nombor telefon saya. Okey, untuk nombor telefon saya ni kita boleh tengok yang tak ada data breach. Jadi nombor telefon saya ni selamat. Okey, jom kita cari pula email saya. Email ni adalah email yang saya selalu gunakan seharian. Dan anda boleh tengok dekat sini, email saya ni telah terkena 18 data breach. Jadi untuk 18 website ni berkemungkinan besar saya punya email dan juga password telah pun terdedah dan mungkin dijual kepada pihak yang lain. Okey, antara website yang telah terkena data breach adalah 123RF. Ni adalah tempat untuk saya menjual gambar. 500px, tempat saya menjual gambar juga. Adobe, Bitly, tempat untuk kita pendekkan kita punya URL. IM, juga tempat saya menjual gambar. MySpace pun pernah terkena data breach pada tahun 2008. Kemudian Shopback pada tahun 2020. Waktu ni memang tengah famous Shopback yang mana kita berbelanja sambil dapat balik pulangan. Korang boleh tengok compromise data dekat bahagian bawah tu. Email address, geographic location, maksudnya tempat kita tinggal mungkin telah terdedah. Nama, password dan juga nombor telefon. Okey guys, sekiranya nombor telefon korang ataupun email korang telah pun mengalami data breach, cepat-cepat korang tukarkan password korang. Supaya sekiranya data korang tu dijual, tak ada orang boleh login masuk ke website korang. Website-website penjualan gambar saya tu adalah website yang juga menghimpunkan duit-duit jualan gambar kita. Jadi apabila mereka mampu log masuk ke dalam akaun kita, mereka mungkin mampu untuk mencuri duit-duit kita. So guys, bagi mengetatkan lagi security di website-website yang pernah anda daftar, pastikan anda turn on two-factor authentication. At least lambat sikit lah orang nak menceroboh masuk ke dalam akaun kita. Bantu saya tonton 2 kali video ni dan jangan lupa komen.